Nak jadi penyimpan emas berjaya? Senang je. Jangan ulang silap aku. Baru naik sikit, dah panik nak jual. Kalau hari-hari refresh harga emas, sis bukan penyimpan, sis penat. Chill je. Emas tak lari. Harga je makin naik. Sis tunggu harga emas jatuh. Emas pun dah bingung. Aku nak jatuh kat mana lagi? Hidup ni, jangan overthink sangat. Nantilah. Bukan nanti tu sis. Tu namanya tengok peluang hilang depan mata. Emas naik, kau masih loading. Start load dah, tapi konsisten ke laut. Baru 2 bulan simpan, dah give up. Sis, macam nak kurus juga. Sabar tu kunci. Rahsia orang berjaya, dia tak tunggu mood elok. Dia simpan juga. Disiplin dulu, feeling nombor 2. Konsisten ni memang tak seksi, tapi dialah senjata rahsia penyimpan emas. Lambat tak apa, janji sampai. Nak mula simpan emas? Jangan overthink. Masuk je Public Gold, DM aku. Aku ajar satu-satu. Simple je.